Cantik lah kereta ni. Boleh lah. Kereta lama juga tapi still cantik. Nanti lalu tol nak claim sini ke sana? Saya kan sudah bayar dekat S. Oh, itu tak masuk tol. Tak masuk macam mana? Dia exclude. Exclude bah. Dia tidak termasuk tol itu. Kalau ada lalu tol nanti I WhatsApp you. Dia punya berapa harga. Tol lah. Okey. Alright, thank you. Okey, barang pun kita dah ambil. Jarak perjalanan adalah 36 minit. Jauh juga ni. So, jom kita hantar buah kat belakang. Weh, ini kawasan apa ni? Semua tepi jalan banyak kereta weh. Takkan lancawa kot. Macam mana aku nak hantar barang ni? Nampak gayanya aku kena parking tepi lah La ilaha illallah. Macam mana ni? Alright. Hello. Buah. Cantik buah dia. Cantik lah kereta ni. Boleh lah. Kereta lama juga tapi still cantik. Tapi tak makan minyak Hybrid dulu. Kalau saya tengok dia sama dengan Myvi sekarang lah. Boleh lah. Cantik lah warnanya. Suara repaint. Macam Mazda kan. Apa modify? Ini letak exhaust. Lepas tu body kit belakang ni. Lepas tu tepi sini. Lepas tu dekat sini pun tukar. Bumper tukar lah. Ini kereta sekarang hanya mahal. Ya ke? Tak ada problem ke? So far tak ada. Bawa slow je. Sebab nak jimat minyak kan. Ini hot selling lah dulu. Ya ke? Hot selling. Dia keluar 2 tahun saja mah. Then tak ada production lagi. Betul. Dan second hand semua habis. 2012 dengan 2000. Kereta. Ya. Okay lah, saya ambil dulu. Okay, boleh. Nak gambar? Ya, saya ambil gambar dulu. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Alright. Alhamdulillah, untuk job tadi kita berjaya dapat RM16.86. Okey lah tu. Tapi brother tu dia macam berminat dengan kereta aku. Biar aku jual kereta aku kat dia kan.